Pernah tak anda bayangkan ada satu nadi besi, nadi keluli sepanjang 665 kilometer yang bakal mengubah cara ekonomi Malaysia berfungsi selamanya. Itulah dia ECRL. Bukan sekadar landasan kereta api biasa tau. Ini macam satu jambatan gergasi yang sambungkan impian kita dengan realiti. Jadi jom kita tengok sama-sama macam mana visi yang dulu nampak macam mustahil ni sekarang dah betul-betul hampir siap. Siapa sini pernah rasa azab balik kampung dari Gombak ke Kota Baru? 12 jam sangkut dalam jam. Memang mimpi ngeri kan? Itulah gambaran kat sebelah kiri tu. Sekarang cuba tengok pula yang sebelah kanan ni. Tenang, lapang, selesa dan perjalanan yang sama cuma ambil masa 4 jam je. Inilah dia janji ECRL. Dia bukan setakat bagi kita keselesaan tapi dia pulangkan balik masa kita yang sangat berharga tu. Okey, untuk kupasan kali ni, kita ada 5 bahagian utama. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu kisah dua pesisir. Lepas tu, kita tengok kebangkitan gergasi rail ni. Seterusnya, kita selami pula teknologi jantung elektrik, otak pintar dia. Kemudian, kita intai fasa ujian terakhir sebelum pelancaran. Dan akhir sekali, macam mana semua ni akan melakar semula peta ekonomi negara kita. Jom, kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Kisah dua pesisir. Kenapa ECRL ni penting sangat? Untuk faham, kita kena undur sikit ke belakang dan tengok punca masalahnya. Sebenarnya dah lama wujud satu jurang pembangunan yang besar antara pantai barat yang kita tahu lebih maju dengan pantai timur yang sebenarnya kaya dengan potensi tapi tersekat disebabkan oleh faktor geografi. Cuba kita tengok peta ni. Banjaran Titi Wangsa tu, dia macam tulang belakang semenanjung kita kan? Tapi tanpa kita sedar, ia juga dah jadi macam satu tembok ekonomi yang tak nampak. Bayangkan anda seorang pengusaha perabot kat Kelantan. Nak hantar barang ke Pelabuhan Kelang, kos logistik je dah melambung tinggi. Otomatik, harga barang anda jadi tak kompetitif. Inilah tembok yang dah berdekad-dekad lamanya menghalang potensi sebenar ekonomi Pantai Timur untuk berkembang. Tapi, macam mana pepatah kata, setiap tembok tu pasti ada masanya akan runtuh. Dan sekarang, masanya dah tiba. Selamat datang ke bahagian kedua, kebangkitan gergasi rail. Inilah dia tukul gergasi yang akan pecahkan tembok tu. Ini bukan lagi cerita angan-angan atas kertas tau. Ini realiti, satu keajaiban kejuruteraan yang sedang berlaku depan mata kita. Dan inilah dia nombor magicnya, 91.70%. Ya, setakat Februari 2026, projek ni dah siap sebanyak tu. Nak bayangkan macam mana? Maksudnya, struktur fizikal dia, jambat yang tinggi-tinggi tu, terowong yang tembus gunung, semua tu dah hampir siap sepenuhnya. Jadi sekarang, kerja-kerja berat dah selesai. Fokus dah beralih ke fasa yang lebih rumit, iaitu pemasangan sistem dan ujian. Okey, kalau struktur fizikal tu kita anggap sebagai tulang ECRL, sekarang jom kita bedah siasat jantung dan otak dia pula. Apa yang buat dia hidup? Dalam bahagian 3 ni, kita akan bongkar teknologi canggih di sebalik ECRL. Gabungan kuasa elektrik yang hijau dengan otak digital yang pintar. Memang game changer. Sebenarnya, ECRL ni ada 2 personality. Tengok sebelah kiri tu, yang sleek dan moden ni ialah EMU atau Electric Multiple Units. Ini untuk kita, para penumpang. Laju, selesa, memang terbaik. Sebelah kanan pula nampak gagah kan? Ini E-Loco, kuda kerja yang akan angkut kargo dan barangan. Jadi, inilah strategi pintar ECRL. Satu landasan tapi ada 2 fungsi utama. Sangat efisien. Cuba bayangkan ni, anda tengah bergerak pada kelajuan 160 km sejam. Tapi, dalam kabin, senyap sunyi, sejuk, selesa. Macam tak percaya kan? Itulah pengalaman naik tren EMU ni nanti. Reka bentuk dia aerodinamik, kabin pula memang taraf dunia. Perjalanan balik kampung bukan lagi letih, tapi jadi satu pengalaman yang kita seronok nak lalui. Paling best, semuanya guna elektrik, jadi tiada pencemaran langsung. Memang mesra alam. Jangan pandang rendah pada E-Loco ni. Ini bukan lokomotif biasa. Inilah enjin utama yang akan cetuskan revolusi logistik negara kita. Fikirkan macam ni, setiap satu perjalanan E-Loco ni boleh ganti berpuluh-puluh buah lori atas jalan raya. Bayangkan betapa kurangnya jam, kurang pencemaran dan jimat kos. Inilah dia kuda kerja hijau kita, tulang belakang baru untuk ekonomi Pantai Timur. Jadi, kita dah ada jantung yang kuat. Tapi apa gunanya kalau tak ada otak yang pintar kan? Di sinilah teknologi 4G dan 5G main peranan.
ECRL ni ada sistem saraf digitalnya sendiri. Maksudnya, dekat pusat kawalan, diorang boleh pantau setiap inci pergerakan trend secara real time. Kalau ada apa-apa masalah kat depan, sistem terus bagi amaran. Untuk kita sebagai penumpang pula, maksudnya Wi-Fi laju dan info perjalanan sentiasa ada di hujung jari. Sebab itulah kita boleh kata, ini bukan sekadar kereta api biasa, ini adalah Smart Railway. Ayat ni memang merangkumkan segalanya. ECRL ni bukan setakat tambah landasan baru, tak. Ia sedang letakkan satu tanda aras, satu standard baru untuk pengangkutan awam kat Malaysia. Gabungan kuasa elektrik dan otak digital inilah yang lahirkan rangkaian rel pintar atau Smart Railway pertama negara. Sesuatu yang patut kita semua banggakan. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke garisan penamat. Bahagian 4, fasa yang paling kritikal dan paling mendebarkan. Ujian terakhir sebelum pelancaran. Bayangkan, lepas bertahun-tahun bina struktur gergasi ni, sekaranglah masanya untuk pastikan setiap benda dari skru paling kecil ke sensor paling canggih sampailah ke kod-kod program. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Sebab bila bab keselamatan, memang tak boleh ada kompromi. Mesti 100%. Okey, jom kita tengok timeline dia. Sekarang kita kat Februari 2026. Sepanjang tahun ni, para jurutera akan seksa sistem ni dengan macam-macam ujian. Ada ujian dinamik, di mana tren akan dipandu pada kelajuan maksimum. Ada ujian beban, di mana kargo paling berat akan diletakkan untuk uji kekuatan landasan dan jejambat. Macam-macam lagi lah. Semuanya kena lulus dengan cemerlang sebelum pintu dibuka untuk kita semua pada Januari 2027 nanti. Sekarang, kita kembali semula ke mana kita bermula tadi. Ingat tak tembok ekonomi tu? Dalam bahagian terakhir ni, kita akan saksikan macam mana semua teknologi canggih, semua perancangan teliti yang kita dah bincangkan tadi, akhirnya bergabung untuk satu tujuan, iaitu untuk meruntuhkan tembok tu dan melakar semula peta ekonomi negara kita untuk generasi akan datang. Lihat 3 langkah mudah ni, ia tunjukkan revolusi logistik yang bakal berlaku. Mula-mula, semua hasil bumi, produk dari kilang-kilang di Pantai Timur dimuatkan ke atas e-loko. Lepas tu, e-loko ni akan bergerak pantas tanpa sebarang jam terus menuju ke destinasi. Dan akhirnya, dalam beberapa jam saja, semua barang tu dah sampai kat Pelabuhan Klang, siap untuk dieksport ke satu dunia. Inilah yang kita panggil jambatan darat, satu laluan baru yang membuka 1001 peluang. Jadi, apa kesannya? 3 perkara utama. Pertama, kos pengangkutan jatuh mendadak. Kedua, barang sampai jauh lebih cepat. Gabungan 2 faktor ni, memang mengubah segalanya. Ini bukan setakat berita baik untuk bisnes yang sedia ada. Ini macam satu kad jemputan besar kepada pelabur serata dunia. Dia kata, hey, datanglah ke Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kami dah ada infrastruktur kelas dunia. Peluang kat sini tak terbatas. Jadi, bila satu hari nanti kita nampak tren ECRL ni meluncur laju atas landasan, ingatlah, kita bukan sekadar tengok sebiji kereta api. Kita sebenarnya sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Kita sedang tengok komuniti yang kembali terhubung, harapan ekonomi yang kembali bersinar dan satu babak baru kemajuan untuk Malaysia yang sedang ditulis. Mimpi ngeri 12 jam tu? Tak lama lagi, ia akan jadi sejarah. Perjalanan 4 jam yang selesa, itu bakal jadi norma baru kita. Projek ECRL ni bukan sekadar ubah peta geografi. Ia akan ubah cara kita hidup, cara kita bekerja dan cara kita berhubung antara satu sama lain. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi bila ia akan siap. Persoalannya ialah, adakah anda, adakah kita semua sudah bersedia untuk era baru perjalanan 4 jam ini?